Okey, di belakang kalau depan dah plastik, belakang pun plastik lah. Ini dia punya aluminium dengan design. Kau dapat stitching warna mega, rasa macam kulit tapi dia fox leather Dia bukan kulit yang benar. Di belakang dia punya seat pun sama, ada stitching warna mega dan rupa seat dia boleh recline sedikit, boleh nampak. Kau boleh recline ke belakang sedikit dan di bahagian depan macam kau duduk Mercedes lah. Kalau kau tak mampu naik Mercedes, kau naik kereta ni, kau duduk belakang je lah. Dia punya seat belakang macam Mercedes punya A-Class, rata yang ni rata. Dan okey, oleh kerana angka nak tunjuk kelebihan kereta ni ialah dia punya kelebaran ialah 1900 mm. So maka anda kalau 3 gemuk dembo macam Uncle, kau tengok Uncle punya shoulder tak sampai ke akhir tau. Uncle punya shoulder bahu di sini saja. So orang tengah memang boleh duduk dengan selesa lah. Nampak? So 3 gemuk macam Uncle boleh masuk. Jangan main-main. Okey, legroom. Seat depan Uncle 1 genggaman dan kepala ada 1 genggaman lebih sedikit. 1 genggaman dan 1 jari lah. Okey, so maka dia lebih tinggi sedikit daripada Jayco J7 dari segi tempat duduk, tetapi kenapa dia rasa tinggi? Sebab tempat duduk dia lebih rendah. Kau kena faham tau, kereta bukan lebih tinggi. Kalau kau tengok spek, mungkin kereta Jayco lebih tinggi. Tapi oleh kerana tempat duduk dia turunkan, maka angka duduk, angka rasa ada 1 genggaman dan 1 jari. Okey, kau faham dah. Ini dia punya pemandangan kokpit. Memang pada Uncle lah sangat-sangat menarik sebab Uncle suka banyak setting chrome. Kalau suka setting chrome ni, beli kereta apa? Beli kereta Mercedes, beli kereta Audi. Kalau Volvo, kalau BMW, jangan harap lah dia punya setting chrome. Semua masuk aluminium je. So ada perbezaan, tetapi di bahagian tepi tingkapnya sangat-sangat kecil. Okey, tapi cukuplah untuk cahaya masuk. Sama juga dengan kereta J7, ada lampu kat sini. Ini lampu 4K. Anda punya panoramic roof pun sampai ke belakang. Angka tak buka so dia boleh sampai ke sini. Lebih kurang tempat duduk juga sama. Panoramic roof sama, lebih kurang macam kereta Jayco J7. Tempat duduk Angka rasa ada penat sedikit. Kenapa? Tengok kaki Uncle Kaki Uncle terangkat sebab Uncle kaki panjang. Tempat duduk dia ke bawah sikit berbanding J7. So maka Uncle lebih selesa di dalam J7 untuk perjalanan jauh. Kalau dalam bandar okey je. Tapi kalau korang ada banyak kawan yang selalu suka korang, masa lunch aku bawa kereta baru, kau beli kereta ni, dia orang duduk sekejap, tak sedap duduk kereta kau, aku tak mau duduk lagi kereta kau, jimat minyak, kau tak payah lagi bawa dia orang pergi makan lunch, kau faham, naik kereta dia orang. Okey, idea yang bernas, pandai Uncle, jangan main-main. Okey, so kita tengok bahagian boot pula. Okey, kereta ni pun datang dengan elemen checkered flag. Kau nampak lampu dia ada elemen checkered flag. So memang banyak. Tapi dia punya spoiler lebih dahsyat daripada J7. Ada spoiler roket tau. Spoiler roket. Main-main. Okey, kita buka. Okey, walaupun lebar kereta ni 1900, tetapi ada kekurangan. Kekurangannya di mana? Kau tengok bahagian ini sudah bahagian tayar dia macam ni. So kau punya boot sebenarnya tak begitu besar. Nah, tapi dia punya engineer bagus juga. Ada 2 tindih. Angka nak tengok tayar spare, kena tarik lagi. Okey, tayar spare ialah Space Saver 125/80 D17. Dan kualiti di bawah ni kurang sikit lah. Tapi dia punya kayu pun nipis sedikit berbanding J7. Tapi ada 2 LED. Dia punya tonneau cover. Yang ni tak ada track tak ada track, so dia kalah sikit. Tapi dia punya tonneau cover lebih kurang sama je lah. So dia orang punya quality semua almost the same. Tapi Angka rasa boot yang ini lebih cetek dan lebih sempit daripada J7. J7 datang dengan power boot juga. So cukuplah sebagai sebuah kereta ramah
yang moden, anda dapat design-design kereta sports car pada harga satu lebih, boleh lah. Yang ini bagus, dia punya start stop di sini kan, masa anda di luar kereta pun boleh off kereta. Biasa dia punya button kat bawah, kita tak sampai, kita kena masuk kereta baru kita boleh tekan off. So yang ini memang senang. So sekali lagi tengok jetua dashing bahagian depan, dan kita kunci kereta. Ini rupa kunci dia. Bye bye. Okey, seterusnya kita tengok yang ini, jetua VT9 7-seater ramah yang banyak orang mesti akan beli. Jom. Okey, jom kita tengok VT9 pula. Jetua VT9 ini rupa kunci dia. Ada lock, unlock, siren dan buka boot buka boot. Rupa kunci ada sedikit mirip macam X50 lah, X70, X50. So bahagian depan dia punya muka, ada yang suka muka depan dia macam ni. Okey, agak besar, agak sporty Dia ada highlight warna merah. Dan kalau tengok muka depan dia, tengok bahagian tepi So side profile angka tunjuk dari dalam, depan banyak kereta. Kelebihan kereta-kereta jetua ialah dia punya lebar kereta 1900 mm Dia SUV yang paling lebar sekali lah. Dan di bahagian tepi kau dapat rim berwarna hitam, kau dapat highlight warna merah di bawah. So kereta ni sebenarnya tak payah buat modifikasi apa-apa lagi. Dia punya lampu pun sudah hitam hitam. Dan kita tengok di bawah, bumper belakang, bumper yang sangat-sangat sporty. Ada quad exhaust, ada diffuser, tetapi ini bukan exhaust yang benar lah. Okey, pergi tengok review uncle supaya korang tahu apakah rupa exhaust. Dia punya third brake light, dan ada shark fin antenna, dan dia punya roof rail roof rail. Okey, kita masuk dalam kereta. Ini rupa kereta dia, soft, sama dengan dashing. Tak ada, yang ini soft, dashing hard plastik. Ini kulit, dan dia punya butang-butang semuanya satin chrome. Door handle agak mewah. Ada juga kemasan kemasan satin chrome di tepi. Datang dengan sports pedal juga. Dan anda dapat seatnya macam ni, boleh tahan piping berwarna merah gelap, merah tua. Pemandangan kopi anda dengan cepat. Okey, tiga kereta kita nak lebih laju lagi sikit. Okey, masuk ke dalam kereta. Ini rupa dia. Kita start kereta dulu, start stop di sini. Mercedes yang main-main. Okey, rupa aircon dia. Di bawah gloss black, di atas satin chrome. So quality dia memang nampak lebih mewah daripada kereta-kereta lain pada julat harga yang ini. Kau kena ingat, julat harga yang begini 120,000. Kau tengok dia punya front camera, kau boleh tengok depan, kau boleh tukar camera angle depan dengan belakang saja, depan dan belakang, rear, and then dia ada 360 di sini. 2D camera bahagian depan, itu saja. Dia punya apa nama, angle kamera tak banyak sangat. Dan dia punya yang ini pun sama macam jetua dashing, HD display. Dua-dua display pun sama, 10.25. Steering pun sama, datang dengan gloss black dan gloss black dan juga satin chrome. So seolah-olah anda memandu sebuah kereta Mercedes sebiji. Dan anda punya dashboard pun sama dengan jetua dashing lah. Semua kemasan dia memang nampak cantik, kau tengok. Betul tak? Hanya dia punya seat lain sikit. Seat jetua dashing ada macam seat bucket seat. Yang ini tak ada, yang ni seat biasa. Dia punya dalaman sama juga, hard plastik. Yang ini pun sama. Ada 2 USB-A, 1 power outlet dan fast charging 50 watt, air cool. Dia punya gear pun sama. Dia punya drive mode ada berapa? Tengok kita tengok dia punya drive mode. Yang main-main. Vehicle setting,
Driving dia ada dua, eco atau sport sahaja. Steering pun boleh adjust, comfort dan sport. Okey, biasa angka letak comfort dan eco lah, tak payah sport. Sport dia punya respon sangat mendadak. Kereta ni pun ada sports pedal mana ada 7-seater yang ada sports pedal, pedal shifter di sini. Dalaman sama juga, dapat aircon dan ada getah lah. Hanya dia kalah pada J7, tak ada tempat letak tisu. So itu dia punya kelebihan. Kita tengok dia pun ada sunroof. Nah, panoramik sampai ke belakang lah, angka tak buka. Dia pun ada sunroof juga, dua-dua sekali ada di sini. Tempat letak cermin mata gelap dan halo. Dia punya yang ini betul, dia bukan songsang Yang jatuh dashing tu songsang. Yang atas besar, bawah kecil. So yang ini biasa. Jangan lupa tekan like, share, subscribe. Dah, kita ke belakang pula. Okay, ini belakang. Belakang hard plastik. Minta maaf, hard plastik. So lebih kurang sama. Dia punya aluminium dan yang ini soft touch. Tapi tak ada speaker Sony lah. Dia kalah sikit pada J-Crew. Dan ini dia. Seat nampak macam sempit sedikit, tetapi yang ini 7-seater 7-seater, maka anda boleh duduk di sana. Tetapi pada uncle duduk agak rendah tau, agak ke lantai kereta So budak kecil ataupun orang yang kaki pendek lah lebih sesuai. Macam uncle kaki panjang, kita biasa duduk depan lah. Kalau tak ada jadi driver lah. Dia punya seat boleh adjust dan recline. Sabar, alamak susah sikit. Ada aircon di sini, tempat letak phone, ada dua USB-A di bawah dan ada satu tempat letak barang So angka tak masuk lah, sebab sekarang banyak kereta, tengok ada kereta kat belakang, nanti dia marah. Sorry. So kita tengok bahagian boot. Korang nak tengok keluasan kereta semua, pergi tengok review penuh uncle lah. Ini secara seimbas kita compare tiga-tiga kereta China So kelebihan kereta ni ialah anda dapat 7-seater dan sabar, angka turunkan dia punya kepala. Dan so sekarang kita turunkan kepala, kita boleh turunkan seat. Tadi baru satu subscriber datang cari uncle. Dia nampak uncle, dia kata, uncle ni reviewer kereta. Yalah, saya reviewer kereta. So dia kata dia nak beli kereta ni sebab dapat flexibility. Walaupun keluarga dia tak banyak orang, dia kata kalau ada 7-seater, bila hari perayaan, bila family gathering, dia boleh bawa lagi 2-3 orang. Betul tak? So kalau dia dah turun keluasan 1430 kalau tak salah uncle 1430. So anda boleh dapat sebuah kereta yang ada boot yang begitu besar sekali. Kalau tak puas hati, kau boleh tolak seat ke belakang. Kau boleh tolak seat ke belakang. Kita confirm kita confirm sama ada seat boleh tolak ke belakang. Oh ya, boleh. Di bawah ada yang itu, anda boleh tolak ke belakang. So anda boleh duduk. Anda ada sebuah SUV yang begitu besar, di mana anda boleh tolak seat ke belakang lagi. Berapa banyak boleh? Banyak ni. Banyak ni anda boleh ke belakang lagi. So sebuah SUV yang sangat fleksibel. Anda boleh letak sikit barang kat sini, ada jack dan lain-lain. So Jetour VT9 ini ialah spek yang paling tinggi, dapat sunroof pada harga 120 lebih. Mana nak cari lampu belakang ala Audi. Kau dapat bumper sports. So antara tiga kereta anda sudah nampak dan anda faham bahawa setiap kereta mempunyai kelebihan dia sendiri. So mari kita buat satu rumusan di dalam kereta. Panas kat luar. Okey, kita buat satu rumusan lah rumusan di mana kita cakap pasal ketiga-tiga kereta ni. Kita cakap pasal yang murah, paling murah sekali 111,000, Jetour Dashing. Jetour Dashing merupakan sebuah kereta yang ramah, SUV ramah pada harga macam tu. Kau dapat barang-barang seperti macam ni. Dia punya finishing sama je dengan Jetour VT9 Kau dapat steering Mercedes, kau dapat finishing aluminium macam ni, ada corak, kemasan, setting chrome dan lain-lain. So barang dia high class, barang dia mewah. Dan dia dapat dua screen HD. Walaupun dia 10.25 inch, tak sebesar J-Crew J7, tapi kalau anda datang daripada kereta-kereta Jepun tradisional, Toyota Vios, Honda City, Pro 2 Alza dan lain-lain, anda akan dapat satu peningkatan ataupun upgrade
dari segi kemewahan kereta anda, dari segi teknologi, dari segi finishing, dari segi ride handling dan quality, dan anda akan enjoy kereta ni sebab dia SUV, dia di tahap SUV. So korang yang bawa kereta-kereta sedan tu nak upgrade SUV, Jatuh Dashing lah. Lepas tu kalau keluarga korang besar bodak macam uncle ni semua, kau belilah. Kau nak flexibility kan, kau belilah Jatuh VT9. Kau dapat lagi 2 seat. Kalau tak ada dua orang kat belakang, tak apa, kau turunkan seat, kau dapat boot yang lebih besar. Kau boleh pergi IKEA, kau boleh pergi shopping kalau kau nak kereta yang upgrade yang lebih baik, kau belilah Jayco J7. Kalau tidak, Lamborghini Urus pun boleh. Tapi jangan, masa kita beli kereta, jangan lompat terlalu tinggi sebab anda akan menyesal. Masa angka mula, angka beli kereta pertama perdana V6, mampus. Lepas tu nak upgrade, kau tak boleh turun lagi, kau kena upgrade. Masa dia orang suruh saya beli kereta seperti Honda Civic, angka tak mahu. Angka nak beli kereta 2.0, angka nak beli kereta perdana V6. Lepas tu mampus sangkut. Kenapa? Kena tunggu pada agak lama sebelum boleh upgrade ke kereta. So angka daripada perdana V6, so semput. Tak boleh upgrade ke kereta apa, lepas 1.5 tahun angka upgrade kepada Nissan Safiro V6. Lepas tu naik upgrade Honda Accord. Honda Accord dah sangkut dah, tak boleh. Pada harga macam tu 1.6 lebih, tak boleh upgrade lagi. Macam mana? Alah, mati-mati beli Honda Accord yang baru lah. Lepas tu upgrade apa? BMW 3 Series. Dah pandai dah relax sikit, tak lompat ke 5 Series terus, naik ke 3 Series. So masa beli kereta, kau kena faham, kalau kau seorang yang selalu suka tukar kereta 1-2 tahun, 2-3-4 tahun, kau kena planning, kau kena rancang kereta macam ni, lepas tu macam tu. Faham tak? So jangan sekali beli kereta yang tinggi supaya anda tak ada ruangan untuk upgrade. Faham tak? So inilah 3 kereta China yang angka dapat shoot hari ini. Nanti angka pergi tengok tempat lain, mana-mana ada kereta yang kita boleh compare lagi. Video sudah agak panjang, so angka harap angka sudah rumuskan pada anda semua. Kereta Jetour 1.5 horsepower lebih kurang 153 230 Nm torque. Dan kalau Jayco J7 ialah 190 PS 290 Nm torque, itu lebih power 1.6 itu 1.6 lebih lancar. Dia punya cermin di tepi ialah 2 keping double glaze, so lebih senyap dan lebih nyaman lah kalau dipandu. Tapi kalau anda nak 7 seater, anda tak ada pilihan lain kecuali yang ini, VT9 pada harga yang ramah, 120,000. Mana nak cari 7 seater 120,000? Paling dekat pun Cherry Tiggo 8 Pro 1.3 lebih kan, 1.3 lebih. Lepas tu ada lagi lah 1.4 lebih. So antara 3 kereta ni, pilihan anda bergantung pada cara penggunaan, kehendak dan apa yang anda nak dalam keretanya itu. Tadi ada seorang subscriber datang, angka bagi dia test drive. Kau nak test drive yang Jetour VT9 ataupun dia test drive Jetour VT9 ataupun Jayco J7. Lepas tu dia, walaupun Jayco J7 sedap, tapi mati-mati dia nak VT9 sebab 7 seater. Dia nak flexibility. Walaupun keluarga tak banyak, dia nak 7 seater supaya dia boleh dalam keadaan yang mendesak, dia boleh bawa lagi 2 orang. Dalam family gathering, dia boleh bawa ibu ayah. So bergantung pada penggunaan anda. So video ni dah terlalu panjang. So jumpa lagi. Jangan lupa tekan like, share, subscribe dan bagi tahu uncle kau nak uncle bandingkan dengan kita apa. Bye bye. Jangan lupa tekan like, jangan lupa support, jangan lupa komen lah. Terima kasih banyak. Bye.